Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Gadis Ayu yang bisa berkokok. Aina gadis Ayu yang bisa berkokok. Friendship kita sentiasa di hati. Bersama Aina rasa bahagia. Oh Aina, oh Jenai, supporter setia. Okay korang, so kenapa saya senyum-senyum Bukankah saya tengah moody? Saya punya moody ni, saya kalau tak ada mood, dia orang perempuan kalau tak ada mood, easy je. Bagi makan ke, puji ke, belikan makeup ke, apa-apa ke, gitulah. Effort lah, effort. So, untuk konten kali ni, saya nak balas budi seseorang. Disebabkan seseorang tu macam ada bagi effort kat saya. So saya rasa macam okay, he deserve some. Okay lah, kita sebut nama je. Ready saya sebut nama siapa? Rifai Wafa. Okay, Aina. macam yang korang tahu, dia busy and penat sekarang kan. Dia baru je habis settle shoot short film dengan Abe. So 3 hari 4 hari lah dia shoot non-stop kan. Pagi ke pagi, pagi ke pagi, hati ke hati, mata ke mata, ke hati, hati ke hati, bicara janji. So, disebabkan dia penat dan tadi saya baru balik shoot dengan dia, and kalau korang tengok konten dia, dia bagi something kat saya. So, disebabkan dia bagi something kat saya rasa macam okay, saya nak appreciate lah dia kan. Sekarang ni pukul 8.29, okay. Dan tak silap saya dia pergi gym pukul 9. So saya estimate dalam pukul 11 dia dah settle gym. So saya rasa sekali-sekala saya nak cringe lah nak buat benda ni. Tapi saya nak act of service sikit. Saya nak bagi dia makan lah lepas dia gym. Kan penat. Tapi ni sebab saya nak balas budi dia tadi je. Bukan sebab saya blushing ke, ambil berat sangat ke tak Okay, saya dah sampai rumah tau sebenarnya ceritanya. Tapi saya nak buat research dulu. Orang yang nak bina badan, dia kena makan makanan macam mana. Saya akan tanya best friend saya dulu. So best friend saya ni dia main gym. So kita tanya dia dulu. Okay, saya nak tanya, kalau saya main gym dan saya nak buat otot, saya perlu makan makanan jenis macam mana? Okey, kalau awak nak buat... Hello! Jawab guna suara lelaki! Oh, maafkan saya. Baik, saya akan teruskan dengan suara lelaki. Jadi, kalau awak nak buat OT, awak perlu pastikan awak ambil makanan... Hello! Boleh ke awak jawab guna suara lelaki? Yang perempuan ni tolong diam. Baik, tiada masalah. Saya akan pastikan saya gunakan suara lelaki. Dan jika ada apa-apa lagi yang awak perlukan, beritahu saya ya. Hello, ni lelaki ke perempuan? Saya lelaki. Saya dah tukar kepada suara lelaki. Kalau awak ada apa-apa yang masih tak jelas atau perlukan penyesuaian, beritahu saya. Ada tak yang macam mudah sikit untuk saya nak sediakan malam-malam ni? Ya, kalau nak yang lebih mudah, awak boleh ambil Greek yogurt dengan buah-buahan atau buat smoothie yang campur susu, protein powder dan pisang. Kedua-duanya cepat, senang dan tak berat untuk perut malam. Kalau ayam gepuk boleh ke? Okay, orang kedua saya nak tanya adalah Kak Bella. Sebab saya rasa dia macam ibu-ibu dan Kak Bella juga seorang isteri. Maybe Kak Bella boleh bantu saya lah bagi idea. Best selalu makan apa lepas balik gym. That's a good idea. Sejak kita call Kak Bella. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nafas! Tadi kan Kak Bella kata, kau suka Rif Kenapa kau nak masak untuk Rif? Why not Kak? Gurau-gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita call Kak Bella.
Hello, Assalamualaikum Kak. Salam. Akak busy ke? Tak. Lepas mandi anak. Saya nak tanya akak sikit boleh? Tanya? Tanya apa? Kenapa saya berbisik okay. Macam ni Kak, saya sebenarnya nak buat baik sikit dekat Rif. Sebab saya kan dah selalu marah-marah dia kalau akak tengok kan. Memang betul? Tapi okey je kan saya marah-marah dia? Taklah. Kadang perempuan kena jual mahal sikit. Tak boleh macam terlalu bagi. Betul. Sebab akak setuju. Okey. Tadi saya ada keluar dengan Rif. Lepas tu dia ada beli saya hadiah. Jadinya dia ada beli kamera. Saya teringin nak kamera Polaroid tu. Lepas tu dia adalah bagi. Serious? Iya. Okay, so saya macam tiba-tiba rasa macam maybe saya kena layan dia baik sikit lah. Okay, so saya nak tanya akak sebab dia kan pergi gym. Saya sebenarnya macam nak masak lah kot. Saya tak tahulah saya boleh masak ke tak. Untuk yang healthy food ke? Healthy food senang je. Sebab kan gym kan. So saya tak tahu dia boleh makan apa balik gym tu, apa yang sesuai. Dia tengoklah, dia gym dia tengah gain weight ataupun dia tengah fit. Kalau fit dia kena healthy. Kalau gain weight dia kena makan yang ni lah, yang berat-berat sikit lah. Saya rasa dia macam dah cukup lemak tu. Saya rasa dia tengah nak fit kot. Faham? Sama macam Abel lah tengah nak fit sekarang. Akak rasa apa sesuai? Kau dah masak sendiri Masak ke sebab saya dalam kereta lagi kalau nak kena pergi beli barang ke apa. Kalau ni contoh brokoli, dia kena ada protein, dia kena ada veggie. Dia macam sayur-sayur gitu lah. Okay, kau kena ada asparagus. Oh my god, jap. Okay. Asparagus. Lepas tu ada brokoli. Okay. Brokoli. So ada carrot. Carrot. Lepas tu kau masak salmon tu. Salmon. Alright Kak, nanti apa Kak doakan saya berjaya. Sebab saya nervous sikit. Okay Kak, thank you. Alright, bye. Bye-bye, salam. Aku cakap je, pandai. Tak pandai. Akak Bella, if you're watching this, hi. Saya cakap je tadi sebab kalau saya cakap tak pandai, nanti akak kena ajar saya buat mashed potato pula. Sekarang, saya nak kena pergi beli barang ni saya rasa. Asparagus, brokoli, carrot, salmon, black pepper, telur. Telur dekat rumah. Air kosong ada dekat rumah. Lemon, olive oil. Okay guys, so kita terus pergi ke sana lah. Sebab nak tengok saya masak, nak tunggang terbalik lagi rumah tu. So kita terus pergi beli barangnya. Let's go. Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai dekat tempat yang saya nak beli groceries. Okay. So saya seorang-seorang. Saya tak dapat nak cari videographer hari ni. Jadi kita kena independent. Kita pula macam mana wanita sihat. Jom korang. Saya dah sampai. Tada! Okay, sekarang ni benda pertama adalah asparagus. Asparagus. This is asparagus, right? Tapi mana satu? Baby asparagus ke? Adakah baby asparagus? Baby asparagus. Dia sayang. Siapa yang cakap tu? Mana? So saya rasa saya ambil yang ni lah kot. Ni lah saya rasa. Ni besar sangat. Yang inilah. Okay, so asparagus. Next adalah brokoli. Brokoli? Ada brokoli. Tak ada brokoli ke? Aku tak jadi konten ni, tak ada brokoli. Brokoli. Ni brokoli ke? Mesti korang nak kecam kan? Cakap tak masuk dapur. Rank je, relate lah, tahu lah brokoli. Wih, tak ada brokoli pun. Ya Allah, aku tak nampak brokoli daripada tadi. Brokoli tu kat situ. Okay, sekarang kita nak ambil brokoli. Okay, lemon. Carrot. Saya rasa saya patut ambil carrot ni lah korang. Ni.
Saya nak bagi Reef. So Reef boleh tanam carrot. So dia boleh sihat. Carrot dengan brokoli tadi. Saya nak beli ni dekat Reef untuk dia sihat lah. So dia boleh tanam carrot kat rumah dia. Carrot siap. Carrot dah. Salmon, olive oil. Let's go guys. Salmon dengan olive oil. Olive oil. Siapa pula olive? Aku nak pergi cari olive ni. Olive. Ada pemuka aku je. Olive oil. Kita cari olive oil jap. Mahalnya. RM20. Makan minyak rambut je boleh ke? Saya ambil yang paling murah lah Arif. Kalau kau sakit perut, aku minta maaf lah. Saya call Mama je. Ma, Aina nak buat mashed potato. Buat apa? Mashed potato. Pakai black pepper ni boleh? Boleh. Okey korang, so mak saya dah bagi tahu. Lepas tu sekarang ni saya rasa saya nak pergi ambil salmon tadi. Dan baliklah sebab nak kena masak lagi ni. Allahu Akbar, nak pergi ambil anak lagi balik tadika ni. Bye-bye. Okey, saya dah settle pusing kat tempat ni. Ni hasil kita. Banyaknya. Bukan semua untuk Rivai Wafa. Untuk perut aku sekali. Sebab saya suka peach tea. Jadi saya belilah peach tea sampai 4 botol. Ni salmon reef. Belakang ni saya punya. Karena apa? Karena aku mencintaimu. Bukan tu, it's just a song. Okay. So jom kita pergi bayar kan. Jom kita bayar. Saya rasa kita terus transition pergi ke rumah. Okay. 1, 2, 3. Okay guys, saya dah sampai rumah. Sekarang ni bagi saya tukar baju, buang makeup, kita transition kepada mood memasak. Let's go guys. Tada! Okay, saya dah siap. Ini adalah outfit ready. Apa ni? Outfit pantas. So saya dah remove makeup. Saya akan hantar makanan kejap lagi dalam rupa macam ni lah. Jadi kita tengoklah sama ada Reef terkejut ataupun Reef judge ataupun Reef macam cantiknya Aina. So kita tak tahu. So let's go masak guys. Okay, let's go! Sekarang ni kita akan mulakan dengan rebus kentang dulu. Sebab kentang susah nak lembut nanti. Okay, sekarang ni kita nak potong kentang. Okay, buka api. Sekarang ni kita nak ambil beberapa lah asparagus ni. Satu cukup ke Cukup lah Rivet, satu. Aku nak makan apa kalau aku bagi kau banyak-banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lah. 7, 8, 9, 10. Sebab daripada saya tengok Reef ni 10 je. Ni brokoli yang aku cari satu kedai tadi. Apa dah. Macam ni ke perasaan? Macam suami nak balik, lepas tu kau baru balik kau nak kena masak. Alamak abang, kejap lah. Tu macam-macam makcik. Sekejap, aku nak try. Abang balik dah bang. Ya Allah bang, sorry bang, saya baru balik tadi meeting. Masak apa? Dah masak makanan favourite you lah. Ya. Sepak. Macam tu. Penat dah pula. Okay, sekarang kita tunggu kentang tu rebus. Lepas tu kita dah boleh start
memasak salmon. Sekarang ni saya cek bekas ni. Saya tak ada bekas untuk letak makanan. Kak Bella suruh tak garam. Patutkah aku tuang satu bekas garam ni? Patut ke? By the way, ni bekas Himalayan salt. But dalam dia adalah salt. Kita biar masin. Rasakan. Kau ingat aku nak masak ni manja-manja, manis-manis ke? Tidak, sama sekali. Okay, kentang ni nampak sikit sebab saya asingkan. Sekarang ni kita nak lenyek dia. Bagi dia jadi mashed potato lah. Takkan nak bagi jadi french fries pula. Okay. Jangan judge Okay, sekarang ni saya nak start bergerak ke salmon ni. Saya nak kena cepat sikit ni. Sebab sekarang dah, saya rasa dia dah nak habis gym. Lantak kau lah, Rif. Makan je lah apa yang aku buat. Kau tak nak makan. Wih, banyaklah garam aku letak. Astagfirullahaladzim. Okay. Jangan pelik saya buat apa. Jangan risau. Jangan malu. Jangan segan. Okay, korang, sekarang saya nak settle salmon, rebus telur. Lepas tu kita pack-pack, kita dah boleh gerak pergi dekat reef. Okay, sekarang ni saya nak letak sayur-sayur kesihatan di dalam ini. Macam bergerak lah. Brokoli. Okay. Lepas tu carrot kita letak kat tengah. Okay. Untuk goreng. Lepas tu tutup. Mana penutup? Penutup. Okay. Tutup. Hayah. Sekarang ni mashed potato dah siap. Saya tak tahu lah. Dia macam kering sikit. But it's okay. Okay guys. So salmon dan juga asparagus dah siap. So sekarang ni kita biar dia sejuk sikit baru tutup. A few moments later. Okay guys, kita punya mashed potato dah siap. Kita punya brokoli dan carrot dah siap. Menu utama kita salmon, asparagus dan juga telur rebus. Semoga sihat-sihat selalu Rifai Wafa. Kau jangan ingat aku nak masak kat kau nasi biryani ke, nasi minyak, chicken chop, spaghetti carbonara, spaghetti bolognese, bolo-bolo. Aku buat kat kau makanan yang paling sihat sekali. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu kita sampai bila, Rif. Nanti siapa nak jaga kau? Okay korang, so saya nak packing letak dalam bag. Lepas tu kita pergi dekat Rifai Wafa. Let's go. Okay guys, sekarang ni saya dah sampai dekat bawah rumah dia. Saya nak call dia dulu. Saya harap dia angkat lah. So kita akan call Rifai Wafa. Hello. Hello. Kau dah balik gym ke? Dah. Oh. Apa? Kau ada nak buat apa-apa ke? Kau ada nak buat apa-apa ke? Buat apa-apa? Ha. Tak ada. Kau penat Tidur lah kot. Oh, nak tidur dah Tak apa lah. Ke? Oh tak. Aku sebenarnya dekat bawah rumah kau ni. Ah? Nipu? Betul lah gila. Oh, ya? Malah aku nak cari kau. Betul gila, ya Allah. Aku orang. Betul. Ada benda aku nak cakap. Kau turun jap boleh? Kau cakap betul kan? Aku turun-turunnya yang jumpa bukan kau. Jumpa hantu. Tak apalah. It's okay what. Aku macam hantu pun. Cepatlah turun lagi gila. Aku kat bawah ni. Ya, kau tak risau. Aku turun tak ada memang pecah semua esok.
Serius aku nak pecahkan muka aku? Aku balik gym tu lah. Kau tahu tak aku sadar? Yang tu aku tahu tapi. Cepatlah Ri, turunlah bawah. Okay. Ha. Macam mana kau boleh pecahkan muka aku tu betul? Pasal nanti dah tak cantik dah. Lepas tu kalau dah tak cantik, mesti Rif dah tak suka. Sekarang Rif dah tak suka macam mana pula? Biarlah kalau dia tak suka aku ke apa? Kenapa aku nak kena dia suka aku? Kan aku yang takkan aku suka dia ke? Ke sebenarnya Rif suka Malkodok? Tapi Malkodok tak cakap apa-apa pula. Okay korang, so saya tengah tunggu Rif. Saya tak tahu dah apa yang lama sangat. Buat tangga ke, buat lift ke, tak tahu. So kalau dia dah datang nanti, kita get ready lah. Ada tangkap. Saya sebenarnya takut. Sekejap. Segerombolan lelaki. 来，谁找梦？我是小朋友。 Kenapa kau bawa ramai-ramai? Aku malu dah. Ramainya weh. Aku bawa geng supaya Ni abang-abang gym baru ke weh? tak apa-apa jadi kat aku. Faham? Aku sebelah aku nak apa-apa ke kau? Okay, kau nak jumpa aku ada apa? Saja je nak jumpa kau. Weh, kalau kau cakap saya saja sumpah. Kau tahu aku boleh pamen. Sebelum muka Biasa kau aku tu malu malam ni. Tak. Kau dah makan ke? Belum ni. Okay. Kau dah bawa makanan. Jangan tengok. Jangan tengok. Tutup mata. Bawa roti jagung gardenia siang. Janganlah judge aku. Sabar, Oh, diam. Sabar tak satu dulu. Ha, Serius kau tak judge? tak aku tak judge. Aku takut kena judge ni. Pernah ke aku judge weh? Okay, sabar ni satu. Benda packaging macam ni siau. Weh, bekas mak aku ni. Oh, okay. Okay, ni dua. Kau mesti macam dah start nampak sayur-sayur kan? Ha. Ini tiga. Tiga. Okay, sebenarnya tu je menu utama dia. Okay. Sebab aku tadi ada call Kak Bella. Ha. Tanya Kak Bella orang kalau pergi gym makan apa balik gym. Okay. Kak Bella bagi tahu aku kena makan salmon, sayur dan telur. Okay. Semua aku buat Oh ya. Ya. Ini mesti beli kat mamak bawah kan. Aku buat gila. Oh, kau buat Tapi aku malu sumpah. Aku first time masak tu untuk lelaki yang macam tak penting. Sabarlah, janganlah korek barang aku. Tapi ni sihat-sihat tau. Ya. Yang paling penting sekali aku buat sendiri tau mashed potato ni. Damn, ada mashed potato siau. Ada. Takutlah. Aku dah macam masuk master chef. Okay, so hari ni aku akan jadi chef kau. Okay. Aku akan judge. Ha-ha. Aku judge ha. Ya. Tapi ni untuk kau lah Hidup ni ni. kita kena judge tau. Kau kena makan makanan sihat, Rif. Kau pula tak cukup rehat. Okay, hidup ni So kita aku kena judge. takut siap sumpah. Ni so, aku akan bagi tahu kau sama ada kau ni lepas ni boleh teruskan Patut masak terus- ataupun okay. stop masak. Kau faham? Faham. Ha, aku akan bagi tahu. Wih, aku hari-hari masuk dapur Okay, first impression bau sedap. Okay, bagi aku bau dia ada bau-bau lebih kurang macam tempoyak ikan. Kepala angguk dia. Wih, sedap sumpah bau dia. Aku dah boleh buka kedai makan. Itu Ni apa weh? itu salmon. Oh, salmon ke? Ya. Yeah. Damn. Sebab kau perlu makan sayur. Itu aku rebus je, lepas tu aku letak black pepper. Aku tak pernah ni buat baik dengan kau ni. Okay, aku sebelum aku nak makan. Ha. Kenapa kau buat baik? Apa sih? Saja. Bagi tahu. Saja. Aku bagi kau apa? Bagi tahu. Kau kan bagi aku hadiah tu. Kalau diorang, aku tak ada bagi tahu diorang apa. Kalau diorang nak tengok, kau tengok konten kau lah. Kan aku dah post lah konten ni. Yelah, mana tahu diorang tak tengok konten kau. So, yang tak tengok Oh, lagi. ada tak tengok lagi? Kau memang Yang tak tengok lagi, tengok dulu konten Rif. Baru kau tahu kenapa saya buat macam better ni. kau tengok. Sebelum aku pam muka kau. Okay, ikan dia Nampak macam masak. nampak. Bismillah. Sumpah aku nervous. Macam masuk ni, korang pertandingan memasak, tahu tak? Okay. Masin ke Sedap. dia? Masin ke tak? Dia masin. Tapi Tapi rasa. masin yang boleh terima. Oh, tapi tu lebih masin sikit Sikit. Okay, boleh terima. So aku rasa masin ni bila dia boleh counter dengan telur. Telur kan tak ada rasa. So tak ada ni. Masin. Masin sangat Tak sangat. Tapi okay. Aku takut tak rasa. So Serius. Aku sekarang ni aku memang jenis straightforward Kau rasa benda tak sedap aku bagi tahu Tak sedap. Ya.
Tapi macam sedap dia bau dia. Siap. Telur tu aku rebus 15 minit. Perfect. Itu namanya asparagus. Okay, so kita ada kat sini kangkung. Jom kita try. Ya, thank you tu Kak Bella sebab tolong saya. Tu bukan kangkung gila, asparagus. Asparagus. Okay, ni tak ya, ni memang rasa carrot. Okay. Yang ni aku agree sebab bila masuk je mulut aku, dia tak susah untuk kunyah. Dah Nice, aku nak nice, cakap lembut sangat ke? Tak apa kan? Benar nice dia. Aku takut Senang gila. kita rebus lama tadi. Ini memang sesuai gila kalau let's say kau nak buat makanan untuk orang tua. Sumpah nice gila babi. Dia aku nak cakap lembut Tak, bukan kan? Senang nak cerna kau faham? Nak makan senang. Cerna siut kau guna bahasa Melayu baku. Ini macam feel sikit aku rasa. Dia macam kering sikit kan? Kau pakai susu? Dia lebih susu sikit. Sebab kering. Sebab dia so sekarang aku rasa tambah macam susu. Aku rasa macam aku makan susu sebenarnya. Makanan baby Nasi Tapi yang okey dah okey, tapi lenek. okey. Texture dia nice. Texture dia nice. Aduh guys, saya tak berjaya lah kali ni. Kau nak aku jujur kan? Okay. Tapi aku respect kau punya effort. Bagus. That's good. That's good. Kau kena tengok konten ni nanti weh. Aku kat dapur Ya. bukang. Tak apa, nanti aku tengok. Bagi aku cukup bila? Okay, lepas tu kan. Kau suka makan carrot tak? Okay, sebab kau suka makan carrot, aku tak adalah hari-hari nak masak untuk kau tau. So, aku nak memudahkan kerja kau. Kau dah boleh tanam carrot kat rumah. Jadi masa aku masak tu, aku tengah borak dengan mak aku. Sambil tuang, sumpah di situ betul sambil tuang garam tu. Aku, mak lagi ya. Lepas tu Allah, banyak pula. Tak apalah, bedal je lah. Gitu lah. Dia okey. Masin Kalau sikit kurang masin daripada tu kan? daripada tawar. Faham tak? Ya. Ha. Tak, aku takut kalau tak rasa, takut nanti bau salmon. Salmon kan dia macam ada bau dia Angin. sikit. Tu je guys. So tu je lah aku nak cakap. Thank you bagi aku hadiah. Tu je lah, aku nak cakap thank you je lah. Lepas tu macam kau kan macam tak cukup rehat dah 3 hari ni. So aku macam buat tak tahu kan. Betul je. Barang gila tu. Tu je. Okay, apa-apa pun thank you Nah masak kan. Aku respect dengan effort kau masak mashed potato ni. Walaupun aku macam adik aku cakap mengimbau masa baby kat. Kan? Tapi ni first time aku buat mashed potato sendiri. Tapi okey. Tapi aku rasa satu je sikit. Kalau let's say dia macam lembab sikit, lagi best. Susah. Nanti dia macam tak Tapi tahu. faham ya, dia akan kering. Ya. Macam tu je lah. Okay. Aku jah orang, aku masak pun tak sampai macam ni. Ya. Kalau aku masak salmon ni, sampai ikan patin ni dah tak? Dah lah kau. Okay lah Rif. Korang Rif pun nak balik, nak rehat. Saya pun nak balik. Saya Rif. Saya Aina. Tak sedap. Tapi masin. Rif. Rif. Thank you so much. Tanpa minyak berlebihan dan makan bersama sayur segar atau nasi sikit. Ini pun boleh bagi tenaga dan sokong pemulihan otot. Cantik sikit. Hau. Takut si aku. Sedap lagi. Tak masin ke? Tapi rasa. Rasa? Sedap lah. Ya tak boleh, nanti habis tu. Lagi aku pergi masak lagi. Ada lagi satu keping kat rumah salmon. Aku biasa makan salmon, sedap. Oh, tengok dia dah biasa makan salmon. Orang kaya lah. Orang kaya lah. Ini aku buat sendiri cukup rasa. Rif kata rasa macam susu. Ni apa? Mashed potato tak jadi. Coleslaw. Coleslaw? Mashed potato. Bismillah. Sedap. Sedap weh? Memang jaga hati. Itu yang Ni instant ke? tak aku buat. Kentang aku rebus, aku lenyek. Wow, aku impress. Serius? Sumpah demi Allah. Weh. Taste smell first. Smells good. Bau okey. Cik, aku macam kritik makanan pula kan. Kritik je. Sayur. Bau sayur. Standard lah, sayur. Sayur memang standard lah. Okay, kita rasa salmon lah sekali lah kan.
Aku rasa mashed potato dia dulu lah. Itu cara dia weh. Kau enggak macam Ha. Dia tak sama Mashed cara potato. Ais. Bismillah. Kau tahu tak macam yang kita makan, kan contoh baby-baby tengah makan kan? Kau tahu tak? Lepas tu kita makan makanan dia macam tu. Sumpah rasa dia macam tu. Tapi sedap lah. Tapi tak sampai lah mashed potato tu. Sampai Dia je. rasa muak atau Dia rasa mash je. Ha. Potato dia macam gone. Dia macam smash lah. Bismillah. Sekali dia dapat bahagian yang paling masin kan. Yang garam berkumpul. Macam ni lah. Tak naklah komen. Bagi- Kau buatlah konten berdua. Duduklah Ni macam nak komen buruk-buruk ni. Sampai bila aku kau tak nak jadi cakap lagi. professional chef? Ui, aku malu ni macam mengaitkan aku je konten ni. Bro, Tak, tak. chill out bro. Okay. Okay, rasa dia rasa salmon lah. Okay, taste dia pula. Okay. Bagi aku lah, kalau kau makan salmon tu saja mungkin rasa masin sikit. Okay. Sikit je, tak banyak pun. Tapi bila kau blend dengan telur tu dia macam Complete. dia macam complete lah. Bagi aku dia macam secukup rasa lah bila kau blend semua. Sudah lah, approve. Okay. So korang lepas ni tunggu lah. Aina akan Buka buka ni pula. Gerai salmon. Kantin. Dia akan buat apa? Business prep makanan untuk budak-budak gym lah. Wih, baik tu. Kan? So korang tunggu kan, support lah dia nanti Thank you. Lepas ni produk nama Natim. Thank you for the Asal invite. tu? Bye. Natim. Natim. Kenapa Gerak dulu bro. Nak kantin. Aina Protein. Okay bro. Okay. Gerak dulu. Thank you. Okay. Thank you. For the meal.